Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha family. Okay, hari ni kita nak buat video Alisha naik basikal. Ada beberapa cabaran kita akan bagi ke Alisha. Okay, adik-adik yang belum subscribe jangan lupa like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay, jom. Okay, Alisha dah beli basikal ni 2 tahun tau. Tapi hari ni baru dia berjaya bawa tanpa pegang dan tanpa ada tempat yang pemegang kat basikal ni. Sekarang ni kita nak bagi cabaran yang pertama, iaitu Alisha kena bawa ni sampai ke hujung sana. Sampai ke hujung sana straight. Ni cabaran yang pertama. Jom kita tengok. Atau rasa dapat lagi 2 chai. Kan? Yeah. Satu je. Okay, sampai straight sampai ke sana. 1, 2, 3. Nampak tak? Straight. Kena straight. Okay, kita bagi Chan lagi sekali. Yeay, Alisha dah berjaya bawa. Okay, straight sampai hujung tu. Sampai hujung dekat pokok tu. Straight lah. Kenapa corner? Okay, tak apa. Kita bagi Chan lagi. Okey, berjaya sampai. Stop. Dah berjaya sampai. Ini ada bumper. Ada bumper buatan. Okey, so tu cabaran yang pertama Alisha, okey? Basikal Alisha, nampak tak? BMX freestyle. Macam boleh bawa tanpa pegang? Tak boleh lagi. Okey, cabaran yang kedua, Sasha nampak tak ada corner tu kan? So Asya kena ni straight kan. Tapi kita lalu daripada bumper ni dululah. Kat situ Asya kena pergi, lepas tu Asya kena corner ke kanan. Kena masuk. Cepat. Ni lalu sini dulu. Kita start daripada sini. Okay, stop jap. Okay, nampak kan ni ada junction. Kita nak masuk ke sini. So Alisha kena corner. Okay, ni cabaran yang kedua. Okay, corner, lepas tu Syah berhenti kat situ tau. Tengah-tengah ke. Lepas dah corner lah. Okay, 1, 2, 3. Okay, tak boleh. Lagi sekali. Kita bagi Chan lagi sekali. Dia tak boleh stop tau, kena terus jalan je. Belakang lagi. Okay, ready? Tarik nafas. 1, 2, 3. Corner sikit. Yeay, Alisha berjaya corner. Okay, stop. Belagak dah dia. Okay, stop dulu. Okay, so Alisha dah berjaya buat cabaran kedua. Cabaran yang ketiga adalah Alisha kena U-turn. Okay, kena U-turn. Maksudnya Asya kena pergi straight sampai sana. Lepas tu kena make a U-turn. Okay? Okay, ni cabaran yang ketiga. Asya kena pergi straight. Lepas tu U-turn kat situ. Okay, ready? 1, 2, 3. Asya dah berjaya buat U-turn. Yeay! Dia buat lagi satu kali U-turn. Dia dah belagak dah ni. Okey, tahniah Alisha dah berjaya bawa basikal. Okey, stop jap. Macam mana Alisha berjaya bawa basikal tanpa ada apa yang kiri kanan tu? Ingat tak gas hari tu? Dia yang ajar. Gas yang tu? Dia ajar Alisha naik basikal. Okay, so kita ucapkan terima kasih dekat
Sini Alisha. Sini. A few moments later. Balance. Sini. Okey, ada lagi satu challenge tambahan iaitu Alisha kena bawa satu pusingan ni semua. Okey? Okay. Challenge accepted. Accepted. Kalau dapat buat tanpa stop. Tapi okay, Aisyah tak boleh accident 3 kali. Okey. Kalau macam Aisyah ada 3 chance. Kalau satu kali dah accident, tinggal 2 chance. Lepas tu macam tu lah. Okey. Lepas tu kalau lebih daripada 3 accident, tak dapat hadiah. Okey. Kita start daripada yang sana. Sekejap, pusing sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay, kat situ kena corner. Kita bagi Alisha stop kejap kat sini sebab dia bahaya sikit. Okay, straight sampai hujung sana. Masuk sini. Okay, Alisha berjaya. Okay, so Alisha berjaya buat challenge yang last ni, pusing satu round. So, okay adik-adik yang belum lagi pandai basikal, korang try pelan-pelan tau. Okay, so adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa Like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Okay, kita jumpa dalam next video. Bye-bye. Bye-bye.